Assalamualaikum sahabat-sahabat. Tengah hari ni disebabkan cik suami cuti, saya nak pergi Ninsu. Sebab dengar katanya Ninsu ada buat sale. Tak ada nak cari apa sahabat-sahabat. Saya nak cari pasu. Ninsu harga selalu RM2.6. Hari ni jadi RM2.60. RM2.20. So kita nak borong pasu-pasu. Okey sahabat-sahabat, teruskan menonton. Cantik pula awan dekat atas tu kan. Lawa pula terang benderang. Okey sahabat-sahabat, kita dah sampai. Nampak itu. Semua barang harga RM2.20. Sila mari. Okey sahabat-sahabat, Ninsu ada buat sale. Silalah datang. Okey, jom kita shopping. Kita nak cari apa tu? Ya, ini yang kita mau cari. Ini lagi. Borong, jangan tak borong. RM2.20. Selalu RM2.6 tu hari ni 6 Julai sampai 12 Julai. RM2.20. Kan dia kan? Hari ni start RM2.20. Ni tu tulis 6 Julai sampai 12 Julai. Start hari ni lah. Barang semua ni. Ya, yang harga RM2.60 jadi RM2.20. Untuk hari ni lah 6 sampai 12 bulan. Bukan selamanya. Tak ada. Sampai 12 Julai aja. Boleh sangat-sangat. Itulah saya pun nak cari juga ni. Oh ya. Boleh lah beli. Ya. Hari pun saya nak shopping pasu je. 12 bulan. Ni kan nak pelan raya. Buatlah sale. Kan? 12 seminggu je kot ni. Berapa hari je. Nampak tak tu? Saya beli semua berapa? 15 pasu. Jom kita tengok yang lain. Sebab ini pun kita nak belilah. Kita nak beli. Kita punya dekat rumah tu dah jahanam semuanya. Kita beli 3. Tengok tu sahabat-sahabat. Aku kalau nama borong tak ingat. Maklumlah murah, RM2.60. Tengok apa lagi kita nak beli. Ini pun kita nak beli lah. Kita beli 3.
sabar. Jom, apa lagi kita nak beli. Nafas betul baik. Kita nak cari baju lah, sahabat-sahabat. Cari baju. Kita ayam. Lagi tu pokok beg. Tengok tu sahabat-sahabat, dah penuh dah punya kereta sorong kecil ni. Apa lagi nak beli? Kita nak beli yang ini, tapi kalau beli ni tak tahan lah sahabat-sahabat. Beli je lah satu. Okay, kita nak cari stokin. Kita nak beli untuk anak dara kita, nak surprisekan dia. Guarantee dia suka. Yang mana yang cantik? Hari tu dah beli colour pink. Ini pun lawa-lawa juga. Colour ni lah, macam comel je. Ini juga sahabat-sahabat. Dia dah kata semua barang RM20.20 ya. Cepat-cepatlah borong. Okay, sahabat-sahabat, saya nak beli tempat basuh pinggan yang hari tu. Mana agaknya? Ada ke tidak ni? Macam tak ada je. Sebab yang saya beli tempoh hari tu sedap pula guna. Alah, tak ada lah. Inilah dia, bila aku nak beli je mesti tak ada. Bila tak nak beli, tak ada pula. Ada je panjang. Oh ni lah. Oh ini dia. Kita nak beli satu. Tinggal satu je ni kali ni. Macam nak beli aja, macam nak beli, macam tidak. Tapi disebabkan harga dia RM2.20, nak suka membuat-buat, kita beli aja lah. Yang ini macam cantik je. Kat rumah dah banyak sahabat-sahabat. Kita tengok-tengok aje lah. Comel-comel pula ya. Ini comel. Lepas tu sahabat-sahabat kan hijau. Cantik. Kita belilah satu sahabat-sahabat. Buat penyedam tu hilang. Kita nak beli pencuci lantai. Kita nak beli kudak-kudak. Cari makanan yang tidak menyihatkan. Oh, tak tahu mana satu kita nak makan. Cekedis.
Jom sahabat-sahabat. Dah penuh dah kita punya terowek kecil ni lah. Jomlah kita bayar. Sahabat, inilah sebahagian yang saya dah beli tadi di Ninsu. Kita nak unboxing lah apa yang kita beli. Yang ini ada yang saya beli tempoh hari di TikTok. Nanti pun kita nak unboxing, tengok apa yang kita beli. Dan sebelum tu kita nak buka yang ni dulu. Okey sahabat-sahabat. Hai sahabat. Okey. Pagi tadi kita dah pergi Ninsu. Kebetulan Ninsu hari ni 6 hari bulan 7 sampai 17 hari bulan 7. Diorang ada buat sale. So saya lah orang yang jakun lagi batak mata-mata nak belilah barang-barang yang murah daripada harga RM2.60 RM2.60 jadi RM2.20. Macam biasalah kalau pergi Ninsu tu saya tak cari benda yang menepik-menepik. Kebanyakannya saya cari pasu. Okey, pasu ni saya beli 3. Yang ini saya beli setiap pattern dia lain-lain. Saya beli 5. Ini corak dia coklat gelap 5. Ini dia coklat cair sikit. Ini saya beli 5 tak silap. Ya. Ini yang color ni 5. Yang ni 5. So saya beli total 15 pieces. Okey, seterusnya cara ini tempat masak. Sebelum pembunuhan saya belilah 1. Saya beli ni sendok nasi. Ini pun sendok nasi. Saya beli pencuci lantai. Saya beli ini ya, spray. Saya beli apa ni? Baju organik. Saya beli 2. Saya beli pencuci pinggan. Saya beli stokin. Ini stokin saya beli untuk budak ni lah. Dia pakai. Saya beli 2. Dan yang terakhir saya beli dia pencuci pinggan ni. Saya suka sebab dia comel. Okey sahabat-sahabat. Seterusnya kita nak unboxing apa yang saya beli di TikTok hari tu kemarin. Kita lihat apa yang saya beli. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, baju. Saya beli tudung. Kita tengoklah sahabat-sahabat sekejap. Kita beli tu. Kita nak tengok kain dia sedap ke tidak. Alhamdulillah. Ulu. Kain dia sedap. Oh, ni. Saya beli color ni dengan color Jauh. olive green. Seterusnya tudung lagi, beli lagi. Tudung ni bidang bidang 80 kot. 80 ke 60.
color ni dengan color yang okey, sahabat-sahabat, seterusnya kita tengok apa yang kita ini sahabat-sahabat, saya punya apa namanya ni untuk gantung bunga. Saya beli 2 set. Bolehlah nanti kita suruh cik suami pasang. Nanti saya nak plan, saya nak letak di saya punya greenhouse di belakang tu. Inilah sebahagian yang saya beli. Yang ini di Ninso. Ni tadi kita lupa nak keluarkan daripada kereta. Yang ini saya beli di TikTok, tudung-tudung ni dengan yang ini. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, terima kasih nak menonton video saya daripada mula hingga akhir. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.